khalifah itu merujuk kepada pengganti kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks yang lebih mendalam ataupun dalam konteks yang lebih detail, kita boleh simpulkan khalifah ini merujuk kepada pemimpin ataupun ketua tertinggi bagi umat Islam. Dalam sebuah negara, perlu ada seorang pemimpin yang akan bertindak sebagai ketua negara dan ketua pentadbir. Kalau dalam catatan sejarah, 6 tahun yang awal merupakan tahun-tahun kemakmuran. Kita dapat lihat pembangunan kerajaan Islam, contohnya pembangunan armada laut, kemudian kerajaan-kerajaan Islam, kota-kota dalam kerajaan Islam pada waktu itu sangat-sangat mewah. Bahkan diceritakan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan bahawasanya kota Madinah pada waktu itu sudah memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Nak menyatakan kat sini bahawasanya negara Islam sudah mencapai era kemakmuran yang sangat-sangat hebat pada era Khalifah Uthman bin Affan. Tidak dapat dinafikan. Bahkan kebijaksanaan di sini boleh dinyatakan dalam bahasa agama kefaqihannya. Fiqh Umar, sehingga kan saya sebut sekali lagi bahawa Syah Waliullah Dahlawi menulis buku khusus mengenai fiqh Umar, cara Umar faham nas dan melakukan ijtihad. Pada era Khulafa' Ar-Rasyidin ini sebenarnya banyak dasar-dasar untuk memudahkan kemudahan rakyat. Kalau kita tahu, sebab kekayaan negara pada waktu itu sangat-sangat banyak. Bahkan selepas daripada pertempuran melawan Parsi, iaitu pertempuran Al-Qadisiyah, pakaian kepada Kisra Parsi, Raja Parsi pada waktu itu dibawa balik ke Madinah. Nak katanya punyalah banyak harta rampasan Islam pada waktu itu. Jadi hasil rampasan perang ini dikembalikan semula kepada rakyat dalam pelbagai bentuk. Antaranya fasiliti awam untuk kemudahan rakyat. Dalam konteks negara Islam zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, jizyah ni cukai perlindungan yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Orang Islam tidak dikenakan jizyah ini. Kenapa? Sebab orang Islam sudah diwajibkan bayar zakat. Jadi bila bayar zakat, tak perlulah orang Islam nak membayar lagi jizyah. Jizyah ni adalah satu ikatan yang perlu dibayar oleh orang bukan Islam yang nak duduk dalam negara Islam.